Usaha pencarian pada hari pertama gagal menemui kodok pelangi Borneo ini kerana merupakan spesies terancam dan amat sukar ditemui. Ancaman dan musuh kodok ini antaranya adalah peningkatan suhu iklim yang sangat tinggi. Seterusnya ialah gangguan daripada manusia yang boleh mengancam dan mengubah habitat kodok tersebut. Salah satu cara kodok ini melindungi diri dia adalah dengan menyorok di celah-celah pokok ataupun di atas pokok, di sebalik batu dan menyamarkan diri dia dengan alam sekitar dia. Sebab warna dia sendiri seakan-akan menyerupai daun-daun dan dahan-dahan pokok di sekitar kodok ini. Memandangkan kodok ini hanya keluar dan aktif pada waktu malam, maka eksplorasi terpaksa dilakukan pada waktu malam dan ini memberi cabaran tambahan kerana persekitaran yang gelap dan hutan yang tebal. Ekspedisi akan disambung keesokan harinya dengan harapan kejayaan yang lebih baik.